Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di Fizhana Family bersama kami, Ana. Untuk di video kita pada kali ni, kami nak kemas baju, nak bubuh dalam lagi sebab kami nak pergi holiday. Okey, kalau hampa nak tahu barang apa yang kami bawa, jom kita tengok. Ni baju kami, baju yang kami nak letak dalam luggage. Baju kami, baju suami dan juga baju anak-anak. Jom kita tengoklah cara kami susun. Okay, hampa. So, sekarang ni kami nak masukkan baju untuk suami kami dulu. Kami pun tak pasti satu luggage ni boleh muat dah untuk satu family. So, kita akan packing dulu. Kalau boleh tu kami tak mau bawa beg banyak-banyak. Kami tak mau bawa beg banyak-banyak. Orang kata apa, tak nak susahkan suami kami lah. Nak kena bawa kan banyak-banyak beg. So, kami cuba masukkan dalam satu luggage untuk kami punya family lah, 4 beranak. Kat sini kami letak baju kami dengan suami. So kat tepi ni ada lagi ruang. Kami tak mau kata apa bazirkan, so kami masukkan seluruh anak lelaki kami. Ni ada ruang. Ni ada ruang lagi kat sini, so kami letakkan. So kat sini ada ruang lagi. Kami masukkan tudung kami. Nak apa, Dek? Jangan pijak. Okey. Okey, dah siap. Okey, ni ruang untuk baju. Masukkan pakaian anak-anak kami. Dia nak tolong ni. Tak payah. Tak payah. Mata dia nak buat kerja juga. Kerja. Sekejap adik tolong ni tau. Adik tolong. Dia nak kemas rumah sikit. Kemudian kita keluar sekejap lagi. Terima kasih. Yang syuk-mi-syuk-boh. Syuk-mi-syuk-boh. Nak cepat yang Kita ada ruang lagi. Kita boleh masukkan adik mate tu. Okey ni. Lagi. Tudung. Anak tudung. Ini anak tudung. Dah. Kat tepi tu kami nak masukkan pakaian dalam kami. Okey. Dah rado. Bedek tangan. Okey, ni apa? Sama dek, kotak tu kotak. Kotor. So baju kami dah siap packing. Jadi kita tengok barang apa lagi yang kami bawa. So hampa ni adalah barang-barang yang kami bawa. Kami bawa makanan, ada juga peti ubat. Ni sabun untuk kami mandilah. Sabun, ubat gigi, pencuci muka, shampoo semua ada dalam tu. Dan ini alat solat kami. Itu barang untuk kami buat vlog. Ni untuk pakaian untuk esok. Dan juga botol yang iron ni kami bawa lah sebab kami takut nanti dekat homestay tu tak ada iron. So kami bawa lah, prepare lah. Okey hampa, je kita tengok ubat apa yang kami bawa. So selalunya bila kita travel, ubat yang penting adalah ubat cirit. Cirit birik. Selalunya kalau tempat tu tak sesuai dengan perut kita, maksudnya makanan dekat tempat tu tak sesuai dengan perut kita, pasti kita akan sakit perut. So kami standby lah apa yang patut. Ubatan ni penting lah, macam cirit birik, air garam ni kan. Kami standby siap-siap. Ubat sakit kepala, penedol, semua adalah dalam ni. Kami dah masukkan. Kemudian kami bawa ni urit gamat ni.
Ni vitamin anak kami, minyak angin diorang. Minyak angin. Ni minyak cat kapak kami. Sakit kepala kami pakai ni. Tu je lah. Kemudian untuk makanan kami kami bawa Maggi cup ni. So nanti kami akan top up lagi lah apa yang perlu kami beli. Kami bawa barang makeup kami. Barang makeup kami tak banyak pun, yang penting sunscreen tu kami tak tinggal lah. Dan sabun, sabun pencuci muka, shampoo, sabun mandi, brush gigi kan. Semua kami bawa. Dan ni beg kami letak, notebook kami ada charger. Okey, kami dah selesai packing barang untuk kami bawa tadi. So sekarang ni kami nak kemas rumah lah. Sebabnya nanti bila kami balik, kami tak nak rumah kami banyak sangat habuk. Memang dah tahu dah bila kita balik daripada mana-mana, kata apa, rumah kita 2-3 hari kita tinggal, mesti balik ada habuk. So kami nak sapu dululah sampah sebelum kami keluar kejap lagi. Dan untuk malam ni kami akan bermalam dekat rumah kak ipar kami. Sebabnya keesokan pagi tu baru kita akan bertolak. Rasanya macam dekat lah sikit. Apa pun tak tahu kan lagi kami nak pergi ke mana. Jangan lupalah tengok sampai habis. Kami nak kemas dulu atas meja ni. Tadi Nur Hafizah makan habis dia bagi tumpah kat bawah tu. So kami nak lap-lap sikit lah atas meja ni. Sebelum kita sapu, kita clearkan lah ni atas ni. Anak Dara tu tadi makan, abah dia beli goreng pisang. Habis terkabak mata. Okey, nampak itu saja video kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Assalamualaikum.